Pernah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ditanya oleh orang, "Wahai Umar, apa tanda sebuah kampung tu ada keberkatan?" Dijawab oleh Umar, "Kampung yang berkat tengok masjid. Kalau masjidnya lebih cantik daripada rumah orang, itu tanda ada keberkatan lah kampung itu." Jadi dalam konteks masjid kita, saya ingat masjid kita lah paling lawa berbanding dengan keliling-keliling ini. Berkat dah kita satu. Orang tanya lagi, kalau memang bangunan masjidnya cantik, apa lagi indikator lain, wahai Umar? Oh, yang kedua kau tengok sembahyang jemaahnya ramai ataupun tidak. Sembahyang jemaahnya. Orang tanya lagi, kalau sembahyang jemaahnya dah ramai, wahai Umar, apa lagi indikator yang lain? Maka kata Umar Al-Khattab, baiklah kau tengok sembahyang subuhnya ramai ataupun tidak. Kalau sembahyang subuhnya ramai, itu indikator masjid itu ada keberkatan. Sebab itu kita sama-sama mendoakan masjid kita ini, antara yang paling kita patut masukkan sebagai sasaran ataupun target kita adalah subuh berjemaah kita ramai.